Dan kebaikan yang kedua juga, korang boleh mendapatkan full total care, which is bila korang ada masalah gigi, kita bukan check kepada masalah tu sahaja, kita akan check secara menyeluruh, iaitu kalau korang perlukan tampalan, kalau korang ada masalah gusi, kita akan scaling, kalau korang memerlukan cabutan, kita akan cabut, and bila memerlukan gigi palsu pun kita akan bahagi gigi palsu tu. Sampailah sehari sekali kita ajar juga OHE untuk memberi pendedahan tentang penjagaan gigi untuk elakkan daripada masalah caries yang akan datang lah. Jadi ni kebaikan-kebaikan yang korang dapat. Cuma downside sikit bila buat dengan student ni adalah korang macam kena tunggu lama sedikit sebab prosedur tu agak panjang yang korang kena ikut jugalah sebab setiap sesi tu setiap student dia kena ikut prosedur yang tetap, dia tak boleh skip. Macam kita kena tanya-tanya dulu, ambil x-ray, buatkan plan rawatan, lepas tu baru kita boleh start tampalan. Tak boleh terus hari tu datang, hari tu tampal. Dan juga setiap stage tu kena di-approve oleh doktor pakar. Jadi bila tak kena approve, dia jadi sedikit lambat lah. Tapi insyaAllah by time nanti kalau kita orang pun akan makin lancar lah. Macam saya dulu waktu muda, waktu year 3 memang susah, tapi bila dah year 4 ni dah makin laju lah. Dan saya nak bagi sedikit ucapan juga lah untuk pesakit-pesakit saya yang banyak bantu saya lah. Terima kasih banyak, sebab tanpa korang kita orang tak mampu nak bergraduasi. Saya nak bagi sedikit macam kisah lah. Ada kawan-kawan saya yang pernah hadap ni, iaitu diorang dah set the appointment untuk cabutan, tapi bila kita contact hari tu, tiba-tiba dia cakap, oh sorry lah, saya ada meeting, saya takut lah nak buat cabutan. Jadi kita waktu tu tak boleh nak buat apa, sebab pesakit rasa takut, dia tiba-tiba cancelkan appointment tu lah. Jadi bila dia cancel, kita orang tak boleh buat apa-apa lah. Kita orang hanya mampu bersedih dan menghadapi situasi tu dengan sabar. Lepas tu situasi-situasi ni bila dia kerap terjadi, dia akan membantutkanlah usaha kami untuk bergraduasi on time. Jadi saya berharap jugalah kepada semua pesakit-pesakit yang buat rawatan dengan pelajar-pelajar pertinggian ni, untuk korang sentiasa bagi kerjasama lah setiap rawatan tu. InsyaAllah korang bantu kami memang akan bantu korang. Dan macam mana nak cari rawatan dengan pelajar-pelajar ni? Korang boleh cari je mana-mana universiti yang ada buat rawatan dental. Jadi korang contact universiti tu untuk buat appointment. Dan kalau korang nak jumpa kita orang pun bolehlah datang di sini.